Dan 15 minit terakhir kamu boleh tanya saya. Baiklah, kita lihat yang pertama. Okay, sebelum kita pergi ke strategi bagaimana untuk mempersiapkan diri, perlu selesa dengan jadual ni. Kamu boleh lihat kan? Okay, kamu mesti perlu kenal apakah komponen, apakah bahagian lisan, berapa markahnya. Mudahlah, saya rasa daripada sejak kamu berada di darjah 1, kamu dah terdedah dengan lisan, dengan oral. Jadi bahagian komponen yang pertama, bacaan lantang. Okay, bacaan lantang. Kali ini kamu bahagian B, perbualan berdasarkan rangsangan video. Kamu akan menonton sebuah klip video yang pendek. Kemudian guru akan bertanyakan beberapa soalan rangsangan. Okey, kamu semua dah pernah kan baca teks daripada komputer, kemudian tonton video, terutamanya semasa peperiksaan SA1. Okey. Kemudian saya mahu mulakan dengan bahagian A dahulu, bacaan lantang. Okey, lantang ni bererti suara kamu pastikan kuat, jelas supaya dapat didengar oleh guru penyimak. Okey, markahnya 20 markah. Okey, 20 markah. Kita lihat apa yang perlu kamu, apa yang dikehendaki dalam bahagian A ni, 20 markah. Saya pasti kamu semuanya murid standard kan? Murid darjah 6 standard. Jadi saya pasti kamu boleh membaca lantang. Jadi untuk bahagian A ni, kamu harus berupaya untuk membaca dengan sebutan yang tepat dan jelas. Okey, sebutan yang tepat dan jelas. Tahu apa tu tepat dan apa tu jelas? Okey, tepat tu bacalah dengan betul. Lihat setiap perkataan, sebut dengan jelas supaya guru penyimak dapat mendengar kamu dengan jelas. Jadi mudah untuk mereka memberikan markah. Dan kamu juga perlu berupaya membaca dengan lancar dengan menggunakan ini yang sesuai. Intonasi tu bererti ada bacaan kamu tu berirama lah, nadanya jelas, nadanya ada turun naik, tak macam robot. Tahu robot? Robot tu kan macam tak ada lagu tak ada berirama, bosan kalau dengar. Okey, baiklah. Boleh setakat ni semua boleh Okey, saya teruskan. Okey, ini adalah contoh petikan teks bacaan. Mungkin huruf perkataan kanannya kecil sedikit, tapi boleh nampak kan? Jadi ini adalah petikan. Cuba kalau kamu lihat. Okey, saya akan tandakan di sini. Kamu nampak ada dialog? Okey, Farid pun memanggil. Nampak? Okey, Farid pun memanggil Azmi, Azmi. Dan kemudian kamu boleh lihat di situ ada tanda seru kan? Jadi kalau misalnya kamu perlu membaca ayat yang berdialog, dialog, kamu perlu sertakan dengan ekspresi sesuai lah. Okey, kalau perkataan tu kata kuncinya memanggil, kamu tahu kan orang yang sedang memanggil bagaimana nada suaranya? Okey, jadi kamu perlu gunakan nada suara yang sesuai untuk membaca. Saya rasa ada lagi. Cuba kalau kita lihat yang ini. Cuba kamu lihat ada perkataan mempelawa. Okey, saya kasih betul. Okey, mempelawa. Kamu tahu apa makna mempelawa? Mempelawa tu seperti invite, mempelawa seseorang. Jadi kalau kita lihat ayat ini, dialog ni, kalau begitu awak gunakan saja wang saya dahulu. Esok
bolehlah awak membayar balik. Ia adalah dialog Farid mempelawar kawannya. Jadi pastikan bila awak baca dialog tu, ada nada Farid tu sedang mempelawar kawannya. Jangan baca seperti robot Kalau begitu, awak gunakan saja wang saya dulu. Esok bolehlah awak membayar balik. Jangan gunakan nada yang membosankan. Ingat kandidat ataupun pelajar yang mengambil lisan ni, peperiksaan lisan ni ramai dan guru pemeriksa yang dia akan duduk di situ menguji bukan awak seorang. Ada ramai lagi kawan-kawan awak yang di hadapan awak dan di belakang awak. Sebelum awak ataupun sesudah awak. Jadi bagaimana kita nak dapatkan markah yang lebih baik daripada kawan awak yang sebelum awak ataupun selepas awak. Jadi inilah adalah beberapa perkara yang kamu boleh berikan perhatian. Okey, cara-cara untuk bagaimana nak pastikan markah awak lebih tinggi daripada kawan-kawan awak yang lain. Okey, dengan memberikan fokus pada pembacaan dialog. Pastikan nada dialog awak awak gunakan untuk membaca dialog tu mengikut kunci perkataan tersebut. Kalau kita lihat ni ada memanggil, jadi pastikan bila awak nak memanggil tu, bila awak nak membaca ayat yang memanggil, pastikan nada suara awak ada seperti sedang orang memanggil lah. Okey, jadi kalau kata kunci yang ini pula, yang di bawah pula, mempelawar, pastikan nada suara awak seperti orang sedang mempelawar, mengajak. Okey, dan kita sambung ya. Baik, hari ini saya akan memberikan fokus yang lebih kepada bahagian B, bahagian perbualan berdasarkan video. Saya rasa ini adalah bahagian yang lebih mencabar kalau kita bandingkan dengan bahagian A, iaitu bahagian membaca. Okey, jadi lagi bahagian yang terkini ada bahagian yang baru. Kalau kamu ingat semasa kamu di darjah 1 sehinggalah kamu di darjah 4, bahagian untuk lisan tak ada video kan? Kamu diuji, guru memberikan kamu gambar, kemudian kamu perlu menerangkan gambar apa yang kamu lihat, apa yang kamu nampak dalam gambar tu, kamu jelaskan, kamu explain. Itu saja. Dan kemudian, tapi yang kali ini pula, ini adalah bahagian yang terbaru dan kamu adalah pertama tahun ini yang akan menduduki lisan e-oral lah. Okay, di mana kamu menggunakan video tonton dan guru akan menyoal kamu. Jadi kamu adalah kumpulan murid-murid yang pertama tahun ni. Jadi sebab itu hari ni, malam ni saya akan berkongsi lebih kepada bahagian B ini. Perbualan berdasarkan video. Dan markahnya 30 markah. Okay, banyak 30 markah tu. 30 markah ni boleh dapat membantu keputusan bahasa Melayu awak. 30 markah dia boleh meninggikan lagi keputusan bahasa Melayu kamu sekiranya kamu dapat menguasai bahagian ini. So, baiklah, cuba kita lihat bahagian B, 30 markah, perbualan berdasarkan video. Saya harap setakat ni kamu dah selesa dengan bahagian ni. Guru kamu telah di sekolah, guru kamu boleh okey, saya nampak. Okey, tolong slow down. Okey, baik. InsyaAllah saya akan cuba. Okey, bahagian B ni, perbualan berdasarkan video. Tadi saya kata, saya harap setakat ni di sekolah, cikgu-cikgu kamu, guru-guru kamu telah memberikan kamu latihan. Tunjukkan kamu video-video yang cukup sebagai persiapan untuk lisan kamu. Jadi kamu dah selesa lah, kamu dah tahu bagaimana video tu bukan lagi gambar lagi ya. Okey, calon tu maknanya kamu harus berupaya untuk memberikan respon peribadi terhadap klip video yang telah ditonton. Ya, kamu perlu berikan respon peribadi. Okey, respon peribadi tu maknanya your own personal respon. Okey, terhadap apa yang kamu tonton pada hari itu. Dan kamu perlu juga untuk bahagian ini, kamu perlu kembangkan idea dengan jelas dan teratur. Okey, kamu perlu kembangkan idea.
Okey, ini bukan bahagian di mana guru tu tanya kamu satu soalan, kamu hanya menjawab dengan menggunakan satu ayat. Kemudian kamu diam kat situ, dah habis kamu tunggu soalan yang lain. Ingat, ini bukan kefahaman. Kefahaman satu soalan kamu boleh gunakan satu ayat untuk jawab. Ini adalah bahagian perbualan. Berbalik pada the keyword, kata kuncinya perbualan. Jadi perbualan ni perlulah kamu kembangkan isi atau kamu kembangkan idea kamu. Tapi ingat, mesti jelas dan teratur. Kita akan bincangkan dengan lebih banyak nanti. Okay. Berbual dan melahirkan idea dengan jelas. Okay. Ini adalah perbualan kan? Kamu nampak tak di atas ni? Bahagian B, 30 markah, perbualan. Jadi berbalik di bawah, poin di bawah ni, berbual dan melahirkan idea dengan jelas. Kamu perlu berbual dengan guru penyimak tu. Okey, ni bukan sesi soal jawab di mana dia tanya satu soalan, kamu hanya menggunakan satu ayat untuk menjawab. Ini adalah bahagian perbualan. Dan yang di bawah ni dengan menggunakan kosakata. Saya kata tadi berbual, tapi pastikan apa yang kamu bualkan tu kamu menggunakan kosakata yang sesuai dan pelbagai. Okey. Saya masih laju ke Ivana? Okey, yang lain? Setakat ni kalau kamu ada soalan ataupun kamu tak pasti, tak faham apa yang saya katakan, kamu boleh catatkan di akhir 15 minit yang terakhir, kamu boleh tanya saya akan sebaik mungkin jawab soalan-soalan kamu. Dan maaf, saya terlupa nak sebut tadi apa saja yang saya kongsi tadi pada awalnya dan akan nanti catatkan note down. Jadi boleh ingat. Okey, saya akan teruskan. Okey. Klip video hanya boleh ditonton sekali saja semasa di dalam bilik peperiksaan. Nanti bila kamu dah berada di dalam bilik peperiksaan tu berarti kamu dah berada di depan kedua-dua orang guru pemeriksa. Okay, jadi itu adalah bilik peperiksaan. Jadi bila kamu berada di dalam bilik peperiksaan, kamu hanya boleh dapat tonton sekali sahaja. Kamu tak boleh ulang sekali dia. Alamak, tak faham lah, tak ingat lah apa videonya tadi. Kamu ulang, tak boleh. Bila dah dalam bilik peperiksaan, hanya sekali saja kamu boleh tonton video tu. Dan setiap video tu panjangnya 50 hingga 50 saat. Okay, estimated lah macam itu dia punya duration. Okay, taklah lama sangat. Jadi mudah untuk kamu sebenarnya ingat, recall balik videonya tentang apa. Okay. Baiklah. Setelah kamu tonton video tu, okay, guru pemeriksa, okay, saya pasti sekarang ni kamu dah tahu kan, untuk peperiksaan lisan PSL akan mengajukan 3 soalan rangsangan utama. Ini ada 3 compulsory question yang dia akan ajukan pada kamu. Dia akan tanyakan kamu satu persatu lah. Ada 3 soalan rangsangan utama. Soalan-soalan guru itu akan memberi kamu peluang yang mencukupi untuk meraih markah jika kamu berjaya mengembangkan isi perbualan kamu. Okey, apa maknanya? Soalan-soalan tu sebenarnya bukan untuk takut-takutkan awak ataupun untuk mencabar awak sehingga awak rasa gagap tak boleh jawab, tidak. Jadi soalan-soalan tu sebenarnya untuk membantu kamu untuk mendapatkan lebih markah. Okey, jadi jangan ingat, oh cikgu ni tanya banyak soalan, adakah disebabkan saya tak bagus ataupun jawapan saya salah? Tidak. Okay, mereka hanya mahu, tujuan mereka adalah untuk memberi awak markah. Jadi sebab tu dia akan tanya. Dan satu lagi, jangan lupa awak nampak tak tajuknya perbualan berdasarkan video. Jadi guru-guru tu perlulah tanya awak soalan-soalan untuk mengajak kamu berbual tentang video itu. Okay. Dan kita lihat, calon perlu memberikan respon peribadi, okey, pendapat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan video. Kamu jangan risau, okey. 3 soalan rangsangan yang
utama ni yang saya gelapkan di sini, soalan-soalannya semuanya bertemakan video yang kamu tonton. Okey, dia tidak akan terkeluar daripada tema video itu. Jadi kamu tidak perlu terlalu takut. Alamak, dia nak cikgu ni nak tanya apa kalau tak boleh jawab macam mana? Cuba kau tepis semua perasaan takut, ragu-ragu tu. Okey, kamu relax. Ya? Kemudian kamu jawab. Okey? Guru boleh memberi soalan rangsangan tambahan jika terdapat isi yang kurang. Ni yang tadi saya kata, jangan panik kalau guru-guru tu salah seorang daripada guru pemeriksa itu tanya kamu soalan lebih daripada 3, 4, 5 soalan. Sebab apa? Dia memberikan bahan ni jika mereka rasa yang soalan jawapan kamu tu kurang, jadi mereka akan tanyakan beberapa soalan. Apa tujuannya? Tadi dikata tujuannya untuk membantu kamu meraih lebih markah. Bukan untuk penalize kamu, bukan untuk cari kesilapan kamu, tidak. Okay? Dan kamu jangan risau alamak, saya mau jawab tapi saya tak pasti sama ada ayat saya ni betul ataupun tidak. Bahasa saya ni betul ataupun tidak. Grammar saya ni betul ataupun tidak. Imbuhan saya yang akan saya gunakan ni betul ataupun tidak. Jangan apa yang ingin awak cakapkan. Jangan sibuk dengan, jangan terlalu terikat dengan takut. Alamak, takut ayat saya ni salah lah. Macam mana saya tahu, saya ada idea nak cakap tapi saya takut ayat saya ni salah. Jadi awak ambil keputusan tak nak jawab. Jangan macam itu. Okey. Guru mahu melihat how spontaneous you are. Berapa spontan kamu dapat menjawab soalan-soalan mereka. Jadi itu. Okey, baiklah. Contoh-contoh rangsangan. Okey, tadi saya katakan dalam slide yang sebelum ini, saya kata guru pemeriksa akan tanyakan kamu 3 soalan rangsangan yang utama. The 3 main questions. Okey. Contoh-contoh, ini contoh-contoh. Saya bukan guru yang menyiapkan soalan-soalan PSLE. Jadi saya tak pastilah apa soalan-soalannya. Jadi ini adalah contoh-contoh yang dapat saya berikan dan berkongsi dengan kamu. Okey, contoh rangsangan yang pertama. Bolehkah kamu menceritakan salah satu daripada perbuatan baik yang kamu saksikan dalam video tadi? Okey, rangsangan yang pertama. Okey, soalannya akan bertanyakan tentang video yang kamu lihat tadi, yang kamu tonton. Okey, saya ulang. Rangsangan pertama, soalannya tentang video. Okey, ingat tu. Soalan rangsangan pertama, the first soalan, question yang pertama, akan tanyakan tentang video yang kamu tonton. Okey. Rangsangan kedua. Ceritakan salah satu perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh seseorang terhadap kamu selain daripada yang terpapar dalam video ini. Video tadi, maaf. Okey. Ini rangsangan pertama dan rangsangan kedua. Okey. Kalau kamu perhatikan, ia adalah 2 soalan yang berbeza. Rangsangan pertama, okey, guru akan tanyakan tentang video yang kamu tonton. Rangsangan kedua pula, okey, soalannya lebih kepada sama ada diri kamu ataupun orang yang kamu kenal, mungkin kawan-kawan kamu. Okey, tapi masih berkaitan dengan video. Okey. Dikata rangsangan kedua ni lebih kepada pengalaman. Sama ada guru akan tanya pengalaman kamu ataupun berkenaan seseorang. Okey. Dapat lihat perbezaan rangsangan dan rangsangan kedua. Rangsangan pertama, guru akan tanyakan tentang video, bukan tentang pengalaman kamu. Okey. Apa saja soalannya akan tentang video yang kamu saksikan, yang kamu tonton. Rangsangan kedua pula, okey, akan bertanyakan sama ada pengalaman kamu ataupun pengalaman seseorang yang dekat dengan kamu ataupun kamu kenali. Okey. Rangsangan ketiga pula. Selalunya rangsangan ketiga ni kebanyakan
yang saya lihat, ia tentang pendapat. Okey, pendapat, saranan tu maknanya suggestion, ataupun dia akan tanya kamu tentang apakah cara-caranya, cara-cara sesuatu. Okey, kalau kita lihat ni, pada pendapat kamu, haruskah sekolah-sekolah menganjurkan Minggu Baik Budi? Mengapa? Okey, ini juga berbeza dengan rangsangan 1, berbeza dengan rangsangan 2. Okey, rangsangan 1 berbalik rangsangan 1, soalan tentang video apa yang kamu tonton. Rangsangan 2 lebih kepada pengalaman. Okay, lebih pada pengalaman. Ceritakan pengalaman. Rangsangan 3 pula, guru akan minta pendapat kamu. Ataupun mungkin bukan pendapat, mungkin apa saranan kamu, apa suggestion kamu, apa cadangan kamu tentang sesuatu. Okey, kalau di sini, apa kamu haruskah sekolah-sekolah mengajukan Minggu Baik Budi? Jadi sebenarnya dia minta pendapat kamu. Perlu tak Minggu Baik Budi ini diadakan oleh sekolah-sekolah? Kalau boleh, apa sebabnya? Okey. Okey, saya teruskan. Persiapan secara senyap. Okey, persiapan secara senyap. Yang ini pula, okey, sewaktu kamu berada di dalam preparation room. Okey, bukan dalam bilik peperiksaan. Dalam bilik persiapan, okey, kamu akan diberikan 10 minit. Setiap murid, setiap calon akan diberi 10 minit. Okey, kamu akan menonton video yang panjangnya 50 hingga 50 saat. Okey, di sinilah di mana kamu akan diberikan masa untuk baca teks dan juga masa untuk kamu tonton video yang panjangnya sekurang-kurangnya 50 hingga 50 saat. Okey, kamu dibenarkan mengulang menonton video seberapa banyak kali dalam masa 10 minit. Jadi kamu lihat dalam bilik preparation ni, dalam bilik persiapan ni, kamu boleh mengulang, kamu boleh repeat. Kalau kamu tak cukup sekali untuk tonton, kamu boleh ulang sekali lagi untuk tonton video itu, dan kamu juga boleh berulang kali berlatih, praktis baca teks tu. Ini berlaku dalam bilik persiapan, the preparation room. Okey, tapi semuanya kalau kamu nak berulang kali tonton video, kamu mahu berulang kali membaca teks, ianya semua dalam masa 10 minit. Okey, namun kamu hanya dibenarkan menonton sekali sahaja semasa dalam bilik peperiksaan. Ini yang tadi saya katakan, dalam bilik peperiksaan, apabila kamu dah berada bersama dengan guru pemeriksa, kamu hanya dapat tonton sekali saja. Tapi dalam bilik persiapan, kamu boleh berulang kali, tapi semuanya dalam masa 10 minit. Penjaga masa akan menjaga masa kamu. Akan ada timekeeper, penjaga masa, dia akan pastikan kamu berada di dalam bilik itu hanya untuk selama 10 minit saja ya. Ini boleh semua? Boleh dengar kan? Masih dengar saya dengan jelas? Okay, kalau at any point, kalau pada saya perlahan ataupun kamu rasa saya terlalu cepat, kamu boleh beritahu saya lah. Okay, kamu boleh typekan. Jadi saya akan cuba perlahankan. Okay. Okay, baiklah. Kita pergi ke bahagian tips. Tadi sebenarnya bila saya berkongsi dengan kamu, ada banyak juga tips yang saya berikan ya. Tapi saya akan ulang, ada beberapa perkara yang perlu saya highlight, yang perlu kita berikan perhatian sebagai peringatan, okay, sebagai pesan. Tips untuk bahagian A. Okay. Walaupun tadi saya kata kamu ni semua, saya pasti semua boleh membaca dengan baik, tapi kita perlu tidak perlu cubailah kan. Apa yang kita rasa kita boleh buat, kita dah memang expert, dah mahir.
kita tak boleh terlalu cuai lah. Kita akan pastikan yang dah bagus tu, kita akan pastikan ianya lebih baik, lebih bagus. Jadi saya tak akan ketepikan bahagian ini. Saya akan tetap berkongsi dengan kamu beberapa tips untuk bahagian iaitu bahagian bacaan teks. Okey, tips yang pertama, baca dengan tenang. Okey, ini adalah penting sekali. Kamu perlu tenang, kamu tidak perlu panik, tak perlu takutlah. Okey, anggap tu memuji kamu untuk membantu kamu, untuk memberikan kamu markah yang baik. Jadi baca dengan tenang, calm, jangan takut-takut, jangan panik. Okey, guna tempo sederhana. Okay, bila kamu tenang, bila kamu relax, okay, pasti kamu dapat baca dengan tempo yang tak tergopoh-gapah, tak seperti kereta api lajunya. Okay, jadi kamu perlu gunakan tempo yang sederhana. Okay, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu yang saya maksudkan. Tempo yang sederhana berarti jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Okay, sesuaikan. Okay, kalau kamu dah tenang, kamu rasa tenang, kamu baca, kamu pasti akan dapat baca dengan tempo yang tepat, yang sederhana. Okay. Tips yang kedua, sebut setiap perkataan dengan jelas. Okay. Kalau kamu tergopoh-gapah, kamu rush ataupun kamu takut, panik, takut, nervous dan apa saja perasaan yang negatif, bacaan kamu, sebutan kamu pasti akan terjejas. Jadi pastikan kamu tenang, berbalik pada tips yang pertama tu, tenang. Jadi bila kamu tenang, kamu akan always sentiasa bersedia. Jadi bila kamu tenang, kamu always ready, kamu dapat sebut setiap perkataan dengan jelas. Okay. Di sini saya selalu ingatkan murid-murid saya di sekolah, sekiranya bila kamu baca, kamu tersalah sebut satu perkataan. Okay. Kamu boleh ulang perkataan itu dengan sebut perkataan itu dengan betul lah. Tetapi misalnya kalau kamu dah baca, kamu sedang baca satu ayat kemudian kamu tersebut salah satu perkataan, okey, kamu tersebut misalnya saya menggunakan yang ayat sebut setiap perkataan dan kamu lihat ayat ni yang saya tandakan ni, saya akan baca tau. Okey, sebut setiap perkataan dengan jelas. Saya dah habis perkataan jelas ni. Kemudian saya tersedar yang tadi saya sepatutnya sebut setiap. Tapi saya tersebut setiap. Jadi, kamu pergi ulang sekali lagi. Sebut setiap perkataan dengan jelas. Okay. Kalau misalnya kamu salah sebut perkataan ni, tapi kamu dah baca sampai perkataan jelas, tidak perlu kamu ulang balik ayat ini. Okay. Kamu boleh ulang sekiranya sebut setiap, setiap kan, patutnya setiap. Tapi kamu belum baca perkataan-perkataan ni, jadi kamu boleh betulkanlah. Kamu boleh sebut setiap perkataan. Jangan kamu dah tersalah sebut setiap ni, dah sampai jelas ni, kamu ulang pergi balik. Ada boleh Okey. Saya teruskan tau. Nanti kalau ada soalan, nanti the last 15 minutes, kamu boleh ni. Okay. Tips yang ketiga, guna sebutan baku. Okay, guna sebutan baku. Yang keempat, guna nada suara yang bervariasi. Ini tadi pada awalnya saya ada kata, gunakan nada suara yang bervariasi. Jangan mendatar. Elakkan nada suara yang mendatar. Okay. Guna nada yang sesuai untuk membaca dialog. Ini pada awalnya saya ada katakan, kamu perhatikan kunci perkataan dalam dialog tu. Kalau jerit, pastikan nada dialog kamu tu ada seperti orang sedang menjerit ya. Okey, jadi gunakan nada suara yang sesuai, terutamanya semasa membaca dialog. Kalau kata kuncinya sedih, pastikan nada suara awak untuk dialog tu awak sedihlah seperti orang sedang bersedih. Okey, jadi sesuaikan.
Okay. Dan ini, hormati tanda baca. Okay. Dalam ayat pasti ada tanda titik, tanda nota, nada suara, turun dan berhenti. Okay. Ini penting tanda baca ni kamu perlu hormat tanda baca. Jangan macam kereta api melanggar je. Okay. Di jalan raya pun ada traffic light. Pemandu perlu berikan perhatian pada traffic light. Okay. Jadi kamu juga dalam bacaan pastikan kamu hormat tanda baca. Tanya soal, nada suara menurun. Ini nada-nadanya ya. Tanda seru, nada suara naik. Tanda koma, nada suara turun seketika. Tanda petik terbuka dan tertutup, ini open inverted comma, close inverted comma, ada dalam dialog. Jadi nada suara mengikut emosi. Jadi kamu nampak dialog, pasti nada suara kamu itu ikut emosi dan okay. Okay. Seterusnya, tips untuk bahagian B pula. Dengar penceritaan yang terdapat dalam klip video dengan teliti. Fikirkan tema dan cuba disampaikan dalam video seperti contoh tema menjaga kebersihan diri. Okey. Setelah kamu video tu, setelah kamu tonton video, terutamanya semasa kamu dalam bilik persiapan, dalam waiting room tu, cuba kamu fikirkan tema untuk video tersebut. Sebab bila kamu di dalam bilik siapan tu, kamu tak tahu apa soalan-soalan rangsangannya kan. Kamu tak tahu apa yang guru akan tanya. Tapi kamu boleh fikirkan tema yang cuba disampaikan dalam video itu. Okay, tema. Agaknya kalau tema kebersihan, agaknya apa soalan-soalan tentang kebersihan diri. Kalau tema tentang penyakit, agaknya apa soalan-soalan yang akan guru tu tanya. Jadi kamu perlu fikirkan tema. Tema yang sesuai dalam video tersebut. Ia akan membantu kamu untuk bayangkan agaknya apa soalan-soalan rangsangan yang guru-guru tanyakan pada kamu. Okey, tips yang kedua. Tips yang kedua, soalan rangsangan pertama berpusat kepada klip video tersebut. Tadi saya kata, soalan rangsangan yang pertama, soalannya tentang video yang kamu lihat. Okey, terangkan dengan terperinci perkara yang dilihat dalam klip video. Okay. Perlu explain, kamu perlu terangkan mengikut soalan lah. Apa yang guru tanya, guru akan tanya tentang video. Jadi kamu jawab. Okay. Gunakan strategi BB ketika mengembangkan idea. BB Samad ni sebenarnya kita selalu gunakan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil 5W1H. Okay. Bila, bagaimana, siapa, apa, mengapa, adakah, di mana. Okay. Dan berikan pendapat kamu mengenai perbuatan watak dalam video tu. Okay. Apa yang kamu sampaikan, jawab, pastikan kamu selitkan pendapat kamu. Ataupun apa sebabnya. Mengapa. Okay. Mengapa kamu rasa begitu. Apa pendapat kamu. Okay. Terangkan mengapa perbuatan tersebut baik ataupun tidak. Okey, berikan pendapat kamu dan kamu jelaskan apa sebabnya. Okey. Tips yang ketiga, soalan rangsangan kedua pula akan berkait rapat dengan diri kamu. Ini yang soalan rangsangan kedua. Okey, dia akan berkait rapat dengan diri kamu. Tadi seperti saya ada kata, soalan rangsangan yang kedua tentang pengalaman kamu. Okey, berkait rapat dengan kamu. Mungkin pendapat kamu, mungkin pengalaman kamu, mungkin pengalaman keluarga kamu, mungkin pengalaman kawan baik kamu. Okey, tapi ianya lebih kepada dekat dengan diri kamu. Bukan lagi tentang video apa yang kamu lihat. Okey, tapi tema video tu okey, tetap ada. Okey, tetap mengikut tema video tu, tapi soalan kedua ni lebih tentang diri kamu. Okay. Ketika mencari pengalaman yang pernah kamu lalui itu, sekali lagi gunakan strategi BB Samad untuk membuat perkembangan. Mengapa, siapa, bila, bagaimana dan sebagainya. Okay. Dan yang ini, cuba kamu lihat. Jangan sesekali mengatakan, saya tidak pernah mengalami pengalaman tersebut. Okay. Saya ada baca cikgu saya ajar CB di BAM. Apa ni? Adakah ya teknik, strategi ya? Nanti boleh kongsi dengan saya ya. Okey. Ini berikan perhatian. Jangan sesekali kata, cikgu saya tak pernah mengalami pengalaman ini. Bila awak katakan gitu,
bagaimana nak teruskan perbualan kamu kalau kamu saya tak pernah experience pengalaman ini, tak pernah berlaku dengan diri saya. Tak boleh ya. Kalau tak pernah berlaku, ni kamu lihat poin di sini. Sekiranya kamu tidak pernah berdepan dengan situasi tersebut, kamu boleh menyatakan kamu mengenali seseorang yang pernah melalui situasi pengalaman tersebut. Sekiranya tidak pernah kamu alami, kamu tak pernah melalui pengalaman itu, apa yang kamu boleh katakan, kamu boleh bayangkan, cikgu, saya tidak pernah mengalami pengalaman tersebut, tetapi saya mengenali seseorang yang pernah melalui situasi tersebut ataupun mengalami pengalaman tersebut. Mungkin ibu kamu, mungkin keluarga kamu, mungkin kawan kamu dan sebagainya. Okay, jadi kamu kaitkan dengan seseorang yang pernah melalui pengalaman itu. Okay, berbalik pada yang poin di atas, jangan sesekali cakap pernah mengalami tapi kalau awak betul tak pernah mengalami, saya pasti orang-orang terdekat dengan kamu pernah mengalami perkara itu. Jadi kamu boleh kongsi, kamu bayangkan, imagine. Jangan lupa menerangkan tentang perkara-perkara seperti perasaan, reaksi kamu atau watak yang kamu ceritakan. Kalau kamu rasa, berbalik pada yang atas tu kan, kalau kamu nak kaitkan keluarga kamu ataupun seseorang, kamu pasti beritahulah siapa orang tu. Okey, kawan saya. Pengajaran yang kamu pelajari daripada peristiwa ini. Kenapa ianya penting yang ini? Sebab ini bahagian perbualan kan. Perbualan bukan jawapan one-liner, gunakan satu ayat. Jadi ini adalah beberapa perkara untuk kamu kembangkan idea kamu. Kamu mau kembangkan perbualan kamu. Jadi ini adalah beberapa perkara yang kamu boleh selitkan, kamu boleh gunakan. Okay. Seterusnya. Soalan rangsangan yang ketiga akan tertumpu kepada saranan atau cadangan. Okey, ini soalan yang ketiga tu, soalan rangsangan ketiga lebih pada pendapat kamu, saranan ataupun cadangan. Apa yang pihak sekolah boleh lakukan untuk memastikan murid-muridnya membaca buku, aktif membaca buku. Bagaimana pihak sekolah boleh memastikan kebersihan yang lebih baik di tandas-tandas sekolah. Jadi mereka soalan ni lebih kepada cadangan kamu. Apa saranan kamu? Agaknya pada pendapat kamu, apa cara-caranya pihak sekolah ataupun pihak kerajaan, apa sajalah soalannya, tapi lebih kepada berbalik pada apa pendapat kamu, apa cadangan kamu, what is your suggestion yang orang boleh lakukan. Okey, jadi berikan sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 saranan, pendapat, cadangan mengenai tema yang diberikan. Kalau dia tanya tu, kamu berilah. Kalau dia, apakah cara-caranya? Jadi berikan 2 atau lebih cara-cara. Okey, berikan sebab saranan atau idea yang diberikan itu baik atau patut dilakukan. Jadi kalau kamu berikan cara kamu berikan cadangan kamu, pastikan kamu juga katakanlah apa sebab kamu cadangkan sebegitu. Apa sebab cara-cara yang kamu katakan tadi elok, baik dan patut dilakukan. Berikan juga kesan akibat daripada saranan yang dicadangkan. Berikan juga kesan dan akibat. Apa kesannya, apa akibatnya. Okey, kalau pihak sekolah buat seperti itu, artinya apa dia punya efek, apa dia punya impact. Okey, apa yang akan berlaku. Murid-murid akan lebih suka membaca buku bahasa Melayu, lebih gemar membaca dan tidak lagi malas untuk membaca dan sebagainya. Okay? Yang kelima, maaf saya rasa di sini saya perlu cepatkan. Sepatutnya 8.45 saya perlu berikan awak peluang untuk sesi soal jawab, tapi saya rasa saya masih ada beberapa slide yang penting yang perlu saya kongsikan dengan kamu. Baiklah. Tips seterusnya, guru-guru pemeriksa boleh mengemukakan rangsangan tambahan. Okey, di sini ada 3 rangsangan utama yang perlu guru tanyakan, tapi guru boleh tanyakan lebih daripada itu untuk memberi kamu peluang untuk menjawab. Kalau mereka rasa yang jawapan kamu kurang, isi kamu kurang, guru boleh tambah soalannya.
Okey, pilih soalan-soalannya tetap untuk membantu kamu. Jangan bukan kamu untuk kamu rasa salah ke jawapan yang tadi saya berikan, sebab tu cikgu tanya banyak-banyak. Okey, bukan sahaja 3 soalan dia akan tanya, guru akan tanya lebih daripada itu untuk membantu kamu. Usah panik sekiranya kamu diberikan rangsangan-rangsangan tambahan, kerana guru itu mahu menggalakkan kamu berinteraksi dengan lebih yakin. Kamu akan dinilai berdasarkan keupayaan kamu melibatkan diri berinteraksi pemeriksa. Okey, kamu akan dinilai bagaimana kamu berupaya untuk menjawab. Okey, dan bagaimana kamu dapat berinteraksi dengan mereka dengan lebih baik. Itulah cara guru akan menilai kamu. Okey, ingat. Rangsangan pertama menerangkan dengan video yang kamu telah tonton. Okey, saya ulang. Rangsangan pertama, soalan pertama soalan tentang video yang kamu tonton. Okey. Rangsangan yang ini saya akan kamu lihat. Bolehkah kamu menceritakan salah satu perbuatan baik yang kamu saksikan dalam video tadi? Dia soalan tentang video. Okey, soalan berkaitan dengan video, saya ulang. Menerangkan cerita sesuatu daripada aktiviti yang dipaparkan. Dia akan tanya tentang video. Okey. Tips yang kedua. Ingat, memberikan respon peribadi. Ini lebih kamu, pengalaman kamu berdasarkan tema video tersebut. Okey, rangsangan ini besar kemungkinan memerlukan respon berkaitan dengan pengalaman kamu atau seseorang yang kamu kenali. Okey, saya harap ini adalah perkara-perkara yang saya ulang-ulang daripada tadi. Okey. Okey, contoh. Ceritakan salah satu perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh seseorang terhadap kamu selain daripada yang terpapar dalam video tadi. Okey, ini lebih pada pengalaman. Okey, kamu dikehendaki memberikan respon peribadi tentang konteks lain atau isu yang berkaitan dengan tema yang diberikan. Okey, ini lebih pada pengalaman kamu. Rangsangan kedua, berikan pendapat ataupun saranan bersedia sebab. Okey, ini lebih saranan, cadangan. Kamu boleh ulang, lihat dan kamu boleh cuba ya. Saya akan tunjukkan yang pertama. Kita lihat ya. Pembuangan sampah sembarangan boleh mencederakan orang ramai. Amalkanlah sikap bertanggungjawab supaya jiwa selamat. Baiklah, kita berbalik. Dah lihat kan tadi? Okey. Jadi, semasa kamu menonton tu, kamu cuba fikirkan tema video tersebut. Kemudian kamu sebenarnya boleh senaraikan 6 perkataan.
yang berkaitan dengan klip video. Ini 6 perkataan ni untuk membantu kamu lah, yang kamu pasti kamu akan gunakan semasa perbualan. Dan catatkan 3 perkara yang menarik perhatian kamu dalam video tadi. Okey. Okey, jadi ini sebenarnya soalan rancangan yang pertama. Tadi ini adalah beberapa soalan yang saya dah dapatkan tentang video tadi. Jadi cuba kamu ceritakan mengapa budak perempuan di dalam klip ini menjerit. Jadi lihat tak soalan rancangan yang pertama? Soalannya sebenarnya tentang video. Soalan guru tanya kamu tentang video. Apa yang kamu lihat dalam video tersebut. Jadi ini adalah soalan-soalan panduan untuk bantu kamu menjawab. Okey, saya teruskan. Maaf saya perlu cepat sebab nanti tak ada masa untuk kamu tanya saya soalan. Saya pasti kamu ada soalan nak tanya kan? Jadi ini adalah soalan rancangan kedua. Ceritakan pengalaman kamu menjaga kebersihan dan keselamatan kawasan tempat tinggal kamu. Jadi lihat, ini dah tentang pengalaman kamu pula. Okey, soalan pertama tentang video, soalan kedua tentang pengalaman kamu. Dan soalan ketiga, sarankan beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan kejadian sampah maut. Jadi ini soalan yang di mana kamu perlu berikan saranan kamu, cadangan kamu bagaimana untuk mengelakkan daripada berlakunya sampah maut, kiloliter. Okey, jadi itu adalah soalannya. Jadi saya tidak ada masa untuk tunjukkan. Saya mahu kamu lihat yang ini. Okey, kamu lihat video yang ketiga yang ini. Okey, saya mahu kamu fikirkan apa agaknya soalan-soalan rancangan untuk video yang akan saya tunjukkan ni. Okey, kamu boleh catatkan soalan-soalan rancangan kamu. Agaknya apa, fikirkan apa agaknya soalan-soalan yang guru akan tanyakan. Dan saya mahu kamu catatkan email saya ni. Okey, kamu ambil email saya ni. Okey, saya mahu kamu siapkan. Ya, okey, ini bukan tugasan paksa ya. Saya hanya mahu membantu kamu. Jadi kalau kamu rasa kamu mahu cuba aktiviti ni, latihan ni, kamu boleh fikirkan agaknya tugas pertama, fikirkan apa agaknya soalan-soalan rancangan yang akan guru pemirsa tanya kamu untuk video itu. Dan kamu juga boleh lakukan tugas yang kedua, iaitu kamu siapkan perbualan kamu. Kamu boleh typekan keywords, dokumen, kamu boleh emailkan saya. Okey, saya tunjukkan. Ini videonya. Jagalah harta benda awam. Baiklah. Okey. Jadi kamu dah tonton kan? Jadi tadi apa yang boleh kamu lakukan semasa kamu baca tonton, kamu boleh fikirkan soalan-soalan rancangan yang akan diajukan, akan disoal oleh guru pemeriksa. Dan sebenarnya kamu boleh juga lengkapkan perbualan dengan menaikkan di Word document. Kamu boleh hantarkan, kirim kepada saya boleh periksa, bantu dan berikan maklum balas yang membina untuk bantu kamu. Sekiranya ada mana yang tak lengkap, saya boleh bantu, saya akan jawab email kamu. Baiklah, saya rasa itu saja perkongsian saya.
Jadi saya berikan kamu peluang. Sekiranya kamu ada soalan untuk tanya saya akan jawab soalan kamu. Ada tak? Ada. Apa ya, Muhammad Taufik? Tadi, Ivana, cikgu kamu mengajar strategi RCB debug ke? Macam menarik gitu. Apa agaknya strateginya? Kamu semua dah mengambil lisan untuk prelim? Di mana kita boleh jumpa video ni? Video ni sebenarnya boleh kamu dapat di YouTube. Okey. Ya, betul. mlcs.com. Betul, Mikhail. Saya typekan dia punya link ya. Okey, jadi kalau kamu rasa kamu mau cuba, tonton sekali lagi. Okey, ini adalah link yang pertama. Okey. Okey, ini adalah link yang kedua. Sebenarnya tadi sebagai latihan saya mau tunjukkan kamu 2 sampel dua sampel video dan yang ketiga videonya sebagai latihan kamu. Okey. Apa C siapa B? Oh, apa? A apa? C siapa? B bila? D di mana? Ba bagaimana dan mengapa ya? Oh, okey. Hampir sama dengan strategi yang saya kongsikan tadilah, yang B Samad. Apa, siapa, bagaimana, bila. Okey, strategi ni senang sebenarnya. Akronimnya je saja yang berbeza. Okey, jadi kalau kamu rasa BB Samad lebih mudah untuk hafal, kamu boleh gunakan BB Samad. Okey, bagaimana, bila, siapa, apa, mengapa dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Inggeris 5W1H lah. Okey, ada soalan lain? Tak ada soalan? Kamu catatkan tak apa yang saya kongsi tadi? Okey. Okey, saya tunjukkan yang soalan. Sekejap ya. Oleh kerana ada masa lagi. Okey. Kita lihat yang ini. Okey. Semasa kamu tonton video itu, okey, kamu perlu fokus ya. Fokus, lihat dengan teliti videonya. Jangan sambil awak tonton tu, fikiran awak, minda awak menerawang, melayang ke tempat lain Jadi sambil awak tonton, kamu boleh fikirkan ketiga soalan ni. Nampak tak? Pertama, apa temanya? Penting setiap video tu ada temanya. Mengenai sesuatu perkara. Dan kesihatan, dan macam-macam lah. Ada banyak tema yang luas. Okey, peraturan jalan raya, keselamatan di tempat awam, keselamatan di rumah dan sebagainya. Jadi itulah tema. Fikirkan sambil baca, sambil tonton, lihat tema. Fikirkan temanya. Dan kemudian senaraikan 6 perkataan. Okey, senaraikan 6 perkataan. Jadi kalau misalnya temanya kesihatan, video tadi tentang ada seseorang makan makanan yang suka minum minuman yang manis-manis, contohnya hanya perkataan-perkataan yang sesuai dengan tema dan video tersebut. Fikirkan dan catatkan 3 perkara yang menarik perhatian kamu. Okey, apa yang kamu lihat pasti ada sesuatu yang menarik perhatian kamu, yang interesting. Jadi mungkin itulah soalan yang akan guru tanyakan. Jadi kamu harus fokus dan cuba kamu ceritakan
Cuba lihat rangsangan yang pertama. Cuba kamu ceritakan mengapa budak perempuan di dalam klip ini menjerit. Okey, jadi ingat, saya ulang sekali lagi. Sebelum saya akhiri, sebelum pukul 9 ya, saya ulang dengan ringkas, dengan cepat. Soalan yang pertama berkaitan dengan video, tentang video. Okey. Soalan rangsangan yang kedua tentang pengalaman kamu ataupun berkait rapat dengan diri kamu. Mungkin pengalaman kamu, mungkin pengalaman rakan kamu dan sebagainya, tapi lebih tentang pengalaman, bukan lagi tentang video. Soalannya bukan tentu apa yang kamu lihat dalam video pada pengalaman, tapi masih mengikut tema video. Okey, berbeza tema video dengan video tu lain Soalan yang rangsangan kedua lebih pada pengalaman kamu berdasarkan tema video itu. Okey, soalan rangsangan yang ketiga pula lebih pada cadangan. Sebagainya. Dan ingat, sekiranya guru-guru itu menyoal kamu lebih daripada 3 rangsangan, 3 soalan, jangan panik. Okey, mereka hanya mahu memastikan kamu berinteraksi dengan mereka. Mereka memastikan interaksi kamu dengan mereka tu isinya cukup. Okey, untuk apa tujuannya? Untuk supaya kamu dapat markah yang lebih baik. Jadi jangan takut, cikgu tanya ada 3 je persoalan, kenapa cikgu ni tanya lebih-lebih? Kamu panik, tidak perlu. Okey, jadi saya rasa tak ada sampai sekarang ni, macam kamu semua boleh faham tak? Okey, saya harap kamu boleh dapat dengar dengan jelas. Saya harap apa yang saya kongsikan pada hari ini kamu dapat sebagai satu persiapan. Saya harap kamu dapat melakukan yang baik untuk bahagian lisan. 50 markah ya, ingat kesemuanya 50 markah. 50 markah banyak ya. Jadi dengan pastikan lisan kamu lakukan dengan terbaik, dapat membantu keputusan bahasa Melayu kamu. Sekiranya ada pertanyaan ataupun kamu mahu hantarkan jawapan kamu ataupun kamu cuba latihan saya, kamu boleh email kepada iisya@yahoo.com.sg. Okay, saya akan tunggu, saya akan jawab, saya akan bantu apa yang patut untuk kamu sebagai persiapan peperiksaan lisan PSLE kamu. Okey, boleh? Lagi ke apa? Okey, terima kasih kerana hadir dalam webinar ni. Okey, semoga kita bertemu lagi lain hari. Selamat maju jaya semua. Terima kasih. Bye.